Terima kasih bang. Muar daripada tadi dia nak kongsikan dengan kita tentang CC Squad. Tak ramai orang buat dekat Malaysia. Betul. Sebab mungkin orang tak tahu dia buat Betul. squad yang biasa. Betul. Jadi Amar dia nak kongsikan kat kita cara untuk buat CC Squad. Dan kalau korang tak ada benda untuk buat CC Squad tu sendiri, korang boleh modify. Ini sekarang kita nak modify lah sekarang ni ya. Okay. So, hari ni Amar nak sharekan dekat korang semua ilmu nak dapatkan kaki besar Power dia. Ini ilmu ni pun Amar baru dapat. So hari ni korang bertuah, Amar nak share terus direct korang. Okay, ilmu yang Amar dapat ni. Baru dapat So, cara dia, kalau korang nak besar kaki, korang kena main squat lah. Tapi squat tu dia akan kena banyak part. Betul. Dia compound, dia kena bahagian bontot, dia bahagian hamstring semua kena. Betul. Tapi kalau korang betul-betul nak 100% quad activation, nak betul-betul kena kat quads korang, okay, ni exercise yang korang boleh buat, iaitu CC squat. Okay, CC squat ni dia target betul-betul lah dekat kita punya kaki. Apa ni? Bahagian rectus femoris. Ini kita panggil rectus femoris. Dia ada vastus lateralis tepi, semua kena. Kalau nak dapatkan vastus lateralis, kena tutup kaki. Tapi dia attack bahagian kat atas ni lah, rectus femoris. Kalau korang buka sikit, dia kena bahagian dalam, vastus medialis. So sekarang kita target bahagian tengah. So cara dia, dia ada mesin dia tau. So cara dia turun, hembus. Okay, tarik nafas, hembus. Dia ada mesin dia. Yang tu kat gym tak ada. Tapi hari ni Amar nak improvise lah. Apa yang korang boleh buat kalau tak ada kat gym korang. So cara dia macam ni, CC squat. Okay, sebelum tu asalnya CC squat ni daripada Tom Platz. Baik. Kalau korang nak tahu Tom Platz tu kan, kaki dia besar kan, apa exercise dia buat. Okay, paling dia suka kan, paling cepat jadi CC squat. Okay, cara dia macam ni. Ini cara dulu kan? Ni dulu, ni unsupported. Tapi game ni dia kena balance, stable semua, sakit lutut. Tapi cara yang paling selamat ialah ni. CC squat versi supported. Kamera tengok. Letak macam ni. Tengok. Turun. Badan straight tau. Jangan tunduk. Straight. Okay, gantung bar ni kat belakang lutut. Turun. Naik. Alright. Kalau kau jenis yang tak balance kan, pegang je ni. Alright. Turun. Make sure badan straight. Emang kena straight lah. Straight. Baru dia akan, kalau turun dia akan target bagi bontot. So ni turun straight. So cara dia buat sampai failure, anti failure. Tak payah, betul, tak payah target tempat-tempat berat pun tak apa. Biasa pun boleh. Okay. So yang ni dia game yang orang kata last kali lah. Lepas kuat semua, yang ni buat dah pump. Yang ni buat muscle damage. Sampai dia korang punya rasa burn, apa rasa burn. Memang tak payah pakai dumbbell, tak payah pakai. Tak payah kosong. Amar garanti korang buat 20 rep, 30 rep mesti dah, masa tak sampai pun mesti dah burn dah, mesti gigil lah, sakit. Okay, semoga bantu guys. Korang semua yang nampak video ini, tinggalkan komen korang dekat dalam ruangan komen. Dan jangan lupa follow. Kalau belum follow, banyak lagi tips daripada Predator X akan datang menyusul nanti. Stay tune guys, next video.